Masa saya nak start buat live tu, saya kata dekat husband kan, saya pandai buat live je. Saya tak pandai apa-apa, saya pandai buat live je. So husband kata, buatlah live. Boleh tak saya nak buat live sambil uruskan anak-anak, buat bekal. Itu starting dia. Itu starting dia, balik umrah tu. Anak saya masuk sekolah lambat. Sebab apa lambat? Sebab saya tak bayar yuran. Dah 2 minggu masuk sekolah baru saya masukkan anak saya. Sebab baru kita mampu bayar yuran masa tu. Ya Allah. Lepas tu lambat masuk sekolah, itulah starting saya bangun pagi 6.30 pagi tu. Saya kata, dalam bang kita nak comeback lah. Kita dah tak bawa dah watak semua sauna tu kan. Kita dah keluar masa terus. tu buat live tu jual start affiliate live lah. Jadi affiliate. Masa tu kan dah, nak ceritanya waktu tu saya tak tahu pun nak jual apa. Saya nak bawa apa ni Kita tahu ni kita ni founder ke apa ke tak tahu, tapi saya jalan je. Saya buat je live. Macam tak tahu pun nak jual apa, tak ada. Kita just buat live, kita hiaskan bekal anak. Lepas tu Allah bagi jalan, orang tanya, beli mana bekal tu? Lepas tu bukan menjual lagi. Bukan, tak jual pun. Kita jangan uruskan anak-anak. Cerita-cerita kita punya pengalaman sikit-sikit. Lepas tu orang tanya, bekal tu beli mana? Lepas tu cakap, alamak macam mana boleh jadi affiliate ke? Jadilah affiliate puan. Boleh jadi affiliate Macam mana nak jadi affiliate? Aku pula tanya. Tak tanya. Kita pula tanya viewers macam nak jadi affiliate. Puan masuk je dalam beg kuning. Alamak macam mana masuk dalam beg kuning Tak tahu dok masa tu. Buat live tu memang tak tahu pun nak buat affiliate lagi. Tak. Ya Allah. Itu dah tahun 2025. Awal tahun 2025. Lepas tu orang tanya, buat live 6.30 pagi ni mana dapat tenaga gini. Kita pun cakap lah, kita ni minum makan olive oil je. Cuma masuk beg kuning. Jual pula. Oh ya. Itu yang jadi affiliate macam-macam produk masa tu. Daripada awal tahun 2005 tu saya membina followers. Masa tu follow berapa? Sikit je masa tu kita masa semua sauna dah naik dah ada dah, tapi cuma kita tinggalkan lama kan. Kita tak buat live, kita masa bisnes kita naik kita tinggalkan live. Tak hidup lah. Maksudnya mainly waktu tu affiliate memang live bukannya video sangat? Tak ada, live je. Lepas tu kan saya suka share rutin saya. Ya. Saya share rutin. Kalau dok tengok kat saya punya TikTok kan, saya suka share rutin tu bukan sebab saya nak share pun, sebab saya memang suka tengok progress diri saya. Sebab bila saya down, saya akan tengok balik video saya. Dulu kau boleh buat macam ni, kenapa sekarang kau tak boleh? Contoh, ada hari kita ni iman kita turun naik dok. Ada hari kita macam malas nak bangun. Kan kita walaupun kita dah hari-hari bangun 3.30, ada hari memang Allah bagi malas nak bangun. Jadi saya akan tengok balik video saya. Aku boleh bangun 3.30, kenapa tiba-tiba tak boleh ni? Lepas tu besok saya bangunlah. Dia macam beri saya kekuatan. Saya buat tu bukan sebab untuk orang, bukan untuk diri saya.